Sebab apa? Sebab kau kan? Kenapa? Malu? Kau kan nak terkenal sangat sekarang ni. Kau pengacara terkenal. Sekarang ni biar aku kenalkan sisi gelap kau pula. Korang semua dengar sini Perempuan depan aku ni yang baju-baju bagus ni sebenarnya pendendam. Perosak rumah tangga aku. Disebabkan dia hasut laki aku, cakap anak aku anak haram lah aku bercerai dengan laki aku. Sampai aku kena halau rumah. Sampai mak aku sendiri mati. Perempuan ni pakai je tudung. Tapi perangai macam setan. Habis dah? Boleh saya campur? Okey, untuk pengetahuan semua orang, rasanya 2 tahun lepas aku buta. Dan time itulah yang perempuan ni datang masuk ke rumah saya. Dia, aku perempuan tersakiti, aku susah, aku ni lama, aku pelacur. Bukan tu je tau. Dah lah susah tumpang rumah orang, buat macam rumah sendiri. Lepas tu goda suami orang. Suami saya lah time tu, suami saya time tu. Goda laki, biasalah tergelincir kan. Itu normal, saya tak kisah pun pasal benda tu. Bukan tu je tau. Dia fitnah saya sampai saya kena cerai tak 3. There's no turning back, you guys. No turning back, okay? Tak apa. Kalau korang nak tahu sangat cerita ni, boleh. Tak ada masalah langsung. Boleh masuk kat live saya and tengok kat akaun saya tu ada nama Mariam Abdullah, okay? Kat situ ada kronologi cerita sebenar. Ya, dia dah mengaku salah. Dan sikit-sikit lah dia tengah kumpul duit nak bayar saman, okay? So, bolehlah masuk kat live saya nanti. Kau tak nak buat benda bodoh lah